Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay, kali ini kita akan main Minecraft lagi. Okay, like-nya dekat dengan 60 itu ya, 60 apa dia tu, 60 player dalam server ni. Agak banyaknya, bukan agak banyak ni. Tengok like-nya mampu segini plus hujan. Sekarang ni saya dekat kapal lagi. Saya tahu nak buat apa kat kapal ni sebab saya dengan info. Oh, 70 geng rezeki yang sebenarnya geng ni mencari input chef pun geng, sebab ada anak buah saya cakap geng, cakap ada anak buah geng, macam tim saya dia cakap ada book chef dia kat sini. Jadi saya pun macam book chef boleh buat sesuatu dengan book chef ni. Saya pun macam berita penting ni, saya pun pergi ambil ikut sini. Okay, macam tu je lah. Okay, saya harap saya tak mati lah. Okay, let's go guys. Okay, saya dapat 6. Di sini jangan mati. Okay, jangan greedy, jangan mati. Kita tengok ni sekeliling. Okay, tak ada apa-apa kat sini. Kau tengok. Aduh, bawah dia orang buat apa. Okay, saya dah share location, jadi sepatutnya dia akan sampai. Okay, sekejap. Kat sini tadi saya dah ambil dah barang-barang kat sini. Okey. Ada ais. Kita tengok kat sini geng. Ush, ada tangga kah? Saya tahu ini ada perairan ni. Cuba kita naik guna perairan ni. Okey. Okey, let's go perairan ni. Aduh, perairan ni pun naik. Let's go ya. Perairan. Let's go. Okay. Ya. Ya guys. Okay. Okay, dah sampai ke sini. Apa benda ada kat sini? Tak ada apa-apa ni. Saya dah tak ada apa benda berharga kat sini. Uish, seramnya. Okay, di sini memang tak ada apa-apa ni. Okay. Jadi kita tak perlu greedy ke sana ya. Juga kot kan chef kita ni, sebab yang lain tu kalau masih ada yang rezeki orang lain. Okay, jadi saya akan pergi balik je sebab book ini sangat penting untuk membuat enchanting book ya, enchanting table. Saya nak buat enchanting table tu je. Kita boleh gerak pula. Okay, let's go geng. Lompat. Okay, kita lompat geng. Bismillah. Wee. Okay, mantap geng. Okay, show kalau si mati pada muka. Okay, let's go. Kita balik ke rumah geng. Saya ingat koordinat dia. Cuma sensor ni. Okay, kena sensor koordinat geng, sebab sudah ada penjenayah anak. Sangat berbahaya. Okay, saya akan skip je. Saya harap tak ada apa-apa kat sini kan. Tiba-tiba ada cacing berkasi ke macam episod sebelum ni. Saya tak tahu episod sebelum ada cacing gorgon ke, saya tak tahu geng. Boleh jadi ya. Aduh, tak ada dah village kat sini. Sepatutnya ada village geng. Aduh, mesti ada makhluk lah yang ambil. Geramnya. Ni kat sini sepatutnya ada village geng, tapi dah macam hilang lah kan. Saya tahu siapa ambil. Mungkin ada, cumanya dia tinggal di bawah tanah kot kan. Macam tak ada apa-apa je ni. Tak ada apa-apa geng. Aduh, berita buruk, villager tak ada villager. Berita baiknya kita dah ada book chef, dah buat enchanting table. Okay, itu je. Kita nak pergi ke sudah kembali. Ada error ni tadi. Oh apa? Bila ke mana satu laluan? Kita tak tahu. Macam tak ada pernah orang menjajaki di sini. Kerja satu hati je. Saya nampak hijau semua geng. Dia tanaman padi kita. Uish, bapak banyak je. Apa benda ni? What's up ni? Bawah. Bapak banyak je. 24 je.
ada pendapatan kot, cepatkan bayar. Okay, let's go. Ni kita akan ambil makanan-makanan ni sebab saya nak pergi turun ke bawah ya. Saya nak cari, saya nak buat itu. Saya tak tahu tujuan hari ni apa geng. Nak amankan barang dulu dengan ni. Kita akan amankan barang kita dahulu. Buku. Kita dah boleh buat enchanting table geng. Ni apa dia biru-biru ni. Saya simpan buat apa jamban ni. Kita dulu enchanting table. Lapis leguli pun kita ada banyak ni. Lapis leguli. Lapis lazuli bro. Lapis leguli. Hai, mana jamban ni? Hilang geng. Ni. Ui, kena banyak lagi geng. Oh hell no. Sudah diamond saya dah terbakar di jamban. Mana ni? Saya cakap jamban ni. Ya. Saya ada dapat farm. Bagi farm. Diamond. No, my diamond. Okay, dah ada sisi sikit. Tapi kita akan simpan diamond kita geng. Okay, sebab saya tak nak tiba-tiba kalau saya mati pergi ke alam lain, lepas tu tiba-tiba tak ada barang. Kenapa ada kepala dia tulis saya ni? Saya tidak berguna. Buat full storage je. Okay. Kita akan ambil air perairan ini. Okay, let's go. Aduh, tak guna. Kita akan pergi jalan pintas ya. Sebab jalan pintas ini saya dah buat lagi. Okay, saya buat jalan pintas, cepatkan bayar. Jalan pintas tu turun lah. Dia untuk naik sebenarnya, tapi tu lah dia agak-agak gimana gitu geng. Okay, let's go. Gelapnya. Cepat dah lompat weh. Okay, dah sampai. Korang tengok geng, ada farm pokok dia di sini saya buat lagi. Jadi saya nak ambil nak buat farm, saya nak buat lava dulu geng. Saya buat lava kat sini rasanya. Okay, mantap. Ada lava kat sini. Weh. Okay, mantap. Ada dapat 2 Kita kekurangan 3 lava kita kurang sekarang ni. Jadi geng, kita akan pergi mining kan. Main lava kan. Tahu pernah ke orang main lava kan. Okay, wih. Bapak banyak je. Kita buat satu lagi kan. Ada, jangan buka yang ni. Okay, kita akan curahkan lava kat sini. Okay, mantap. Okay, let's go. Kita akan ambil. Let's go. Batu terkeras di bumi. Dan mengambilnya agak mengambil masa yang sangat lama ya. Namanya batu terkeras di bumi. Cepatkan bayar. Okay, let's go. I miss yang menonton. Okay, let's go. Apa ni? Oh, ni ruang saya tutup geng. Okay. Ada lava juga kat situ. Bisa ditutup ya. Sepatutnya ni pun saya tutup ya. Okay, let's go. Pergi naik balik. Mana dah jalan balik? Okay, kat sana. Sebab ada pokok-pokok ni yang menunjukkan jalan kesesatan. Okay, cepat bayar. Agak mantap ni jatuh. Sekejap. Sepatutnya buat lift lah. Buat lift guna berapa item. Cepatkan bayar. Aduh, saya malas lah kan. Kita tak blok kat sini kan. Okay, mantap. Dah boleh nampak. Dah boleh naik. Okay, cepat sampai. Okay, mantap. Okay, kita dah boleh buat enchanting table. Cepatkan bayar. Enchanting table. Cepatkan bayar. Bayar. Enchanting table geng. Wow, enchanting table. Hebatnya saya dah sampai dalam kapan ni bumi. Okay, enchanting table ni sangat tidak penting. Aduh, tertekan ni. Okay. Kita akan letak dekat tempat paling tersorok lah kat sini. Mantap geng. Kau boleh tersorok.
Bakalan tersorok di sini. Wow, sangat tersorok. Punya knockback, sharpness, unbreaking. What the hell is this? This is a bull. Tak bagus kan? Enchanting apa ni? Sharpness, kekuatan, knockback, sharpness, ambil. Mending lah, mending. Efisiensi. Mana. Tak boleh ni. Nampak lah. Terus tadi sepertinya dah keluar ni. Mesti saya salah setting tu, kena setting balik ni. Setting balik. Akan bayar. Apalah, sekarang kita ada punya sharpness. Sekarang dah kita ada pedang tempat di bumi. Cepat bayar. Okay, sekarang kita akan pergi main ni lah. Dan setting inventory saya penuh. Penuh. Iya. Tahu ni, mungkin saya akan buat tempat inventory lah. Sebab kita dah banyak dah blok, banyak dah kotak game chest. Jadi kita akan letak kat atas sini lah. Buat penyimpanan kita sebagai saging. Kalau rompak dah ke rompak aja, saya tak takut. Saya tak takut sikit pun kau nak rompak ke, jangan pandang rompak lah kalau korang boleh. Saya lagi sikit, jangan rompak rumah saya, cepat bayar. Jangan rompak rumah saya. Okay, jap mana ni? Weh, jangan buat spesial membazir. Kenapa kita tak ambil dengan selitos tadi? Tak tahu. Okay, jap, saya nampak apa tadi? Buat chest. Okay, chest, cepatkan bayar. Okay, chest ni disebabkan chest ini sangat sedikitnya. Jadi kita akan susun awal-awal lagi. Okay. Chest pertama, chest kat sini adalah chest kayu, chest batu, chest tak tahu makanan mungkin pokok-pokok ataupun jenis tumbuh-tumbuh ni. Okay, kita akan letak macam tu kan. Mula kita akan susun. Apa bahaya lubang ni? Geng, kenapa korang tak cakap ada lubang kat sini? Bahayanya. Kasi jatuh tak aku kematiannya. Aduh, seramnya. Okay, kita akan letak kayu. Kita akan susun kayu. Mapak malas je nak susun ni. Biar aja geng. Wih, kita ada oak ni pokok langka ni. Okay, pokok ni sangat kunci kemenangan kita kan. Okay. Ni kenapa letak batu pula ni? Aduh. Okay dah. Jadi ni kita letak batu. Okay, batu kita letak geng. Terpecah dua geng, bayangkan. Macam mana terpecah dua? Oh, agak. Batu tak ada batu lah ni batu dah. Okay, cukup. Enough. Okay, berita baik, kita dah ada enchantment table. Okay, saya akan screenshot dia. Sebab ni saya tak suka ni. Okay, susah nak screenshot pakai ni. Okay. Okay, mantap. Botak. Okay, sekejap lagi. Screenshot. Okay, mantap. Oh, jangan sentuh je. Okay guys. Apa yang saya buat tadi? Makan dulu lah. Okay, saya nak susun susun inventory. Day ke berapa ni? Day 1 lah ni. Tak bergerak-gerak lagi day ni. Dan bila sampai nak day 10 ni? Kalau day saya rasa saya sekejap je main game. Okay, saya tak akan main lama-lama. Saya tak akan main lama-lama yang beli SMP ni. Sebab sekejap je saya ada game. Aduh, barang-barang harga, cepat bayar. Malas saya susahkan. Susul couple golem. Tak ada pumpkin pula kan. Aduh, enemy ni pula. Buatlah ujian susah. Kenapa dah bisa susah ambil terus villager tu? Geramnya. Kan, aduh. Semua saya dah cakap dengan dia orang kan. Lepas tu tiba-tiba villager tengok. Geram betul lah. Memang agak muskil ni. Ada pengkhianat dalam tim kita. Ada pengkhianat dalam tim kita. Aduh. Saya rasa dah episode 1 saya rasa dah dia ni ada pengkhianat kan dari pasukan saya ni. Ni best tak orang lagi tahu kan. Pasukan saya pun tak ada datang walaupun saya bagi location. Apa? Pasal pasukan no. Pasal pasukan tidak membantu ketuanya sedikit.
Jangan bilang begitu lah. Kamu bukanlah ketua. Waduh Eme, saya bukan ketua. Saya mau sini. Ya. Pada watashi tidak ingin tidak mencolok. Oh dah boleh lah. Okay, di mana itu kan? Kita kesimpan dulu diamondnya sangat berharga gitu ni. Sebiji. Bayangkan. Satu biji dia tinggal. Dia nak buat apa tadi? Sebab buat ingatan pula dah. Saya pergi jajah. Negara tak boleh jajah negara bawah ni. Saya nak ambil beberapa item yang saya ikut jalan pintas lah. Jalan pintas ke bawah. Jalan pintas. Tas ke atas. Okay, dari mana? Okay, let's go. Saya nak ambil kayu ni. Sebab farm kat bawah ni kalau kau nak tahu. Sebab boleh. Okay, sebab boleh. Kalau tak boleh saya tak buat dah. Apa jamban lah. Saya tahu okay, sebab saya rasa kena buat lebih banyak farm ni kayu ni. Saya rasa boleh ikut tanda dekat-dekat. Sebab saya membutuhkan kayu bro, yang mana saja. Okay, sebab enemy kat sini memang agak kedekut je. Si method sugarcane tak nak bagi pula. Method sugarcane tak nak bagi. Dia dah admin geramnya. Dah dapat satu. Okay, dah juga. Sekarang ni saya nak tak ada itu kan, tak ada pasir, tak ada tanah lagi. Saya akan cari tanah untuk membuat tu dia buat tanah saya letak itu. Kita pergi ambil lah kat atas macam ni kan. Saya kena buat tangga kat sini kan. Tangga untuk menuruni benda ni lah. Siapalah nak buat tangga letak ni. Ini kerjaan siapa ni? Okay. Siapa nak buat tangga ni memang idea yang tidak bagus. Okay, nak buat apa tadi? Lupa. Saya nak buat apa dah? Lupa geng. Okay, jap. Beri nampak sikit. Okay, dia macam tu geng. Kalau kita tidak perfect timing, tak ada lah. Pergi cari je. Okay, let's go. Ambil berapa je saya nak. Sikit je saya nak. Banyak pun single dah. Sama tak apa kata kita tanam pokok yang sebelah lagi. Pokok kita di sebelah lagi. Pokok gerhana matahari ya. Saya letak kat mana pokok gerhana matahari ni? Letak kat kayu lah. Tak mana lagi. Tak dalam tandas pula. Klik kita tadi letak dalam tandas pula tadi juga. Sekejap ke sini. Tak ke sini. Okay, letak ke sini. Okay, let's go. Kita akan pergi ke bawah. Ke bawah geng. Sekejap saya nak betul lah. Macam mana setengah daripada bumi? Tahu kenapa saya ni karakter sangat pro dalam game ini. Saya tak tahu. Tahu kenapa saya pro sangat. Saya tak tahu. Pro jamban mana ni? Dia bukan pro sangat. Besar no. Sampai cakap saya tadi lah. Ya. Pada watashi tidak ingin terlihat mencolok. Okay, saya akan ambil ni. Benda sangat berharga ni. Saya akan letak di sini ya. Straight di sini. Apa ni? VC Bank apa-apa lah itu. Saya guna VC Bank ni, semua orang tak guna pun. Pada time saya buka VC Bank ya. Time saya tak buka semua nak guna lah. Terbang lah habis jamban lah. Saya tahu apa geramnya. Okay, mantap. Kat situ kita ada sisa lagi. Ini guys, sisa ni pulak lagi kita akan letak dekat. Tak boleh ni sebab ada pokok kematian. Baru kita kena cakap kat member ni tak boleh drop apple pula lah. Thanks. Hell nah. Okay, sekejap lah. Kita sambil-sambil tu kita akan pergi mendaki gunung ya. Macam tak ada kena mengena pula kata daki gunung ni tiba. Kita akan gali-gali ni lapis lagi supaya kita buat enchanting cable. Gelapnya, seramnya. Oh ya dia. Tak apalah, seram sikit je. Ada lagi.
Ada lagi. Apa tu? Oh ni kat bawah ni. Okey dah, tak ada apa yang kan tak nampak. Sekejap. Mana satu ni? Okay, kita tak ada apa-apa ni. Itu ada lubang ni. Tak guna betul punya lubang. Guna betul punya lubang. Kerusak. Dia tu pusing-pusing. Bukan. Saya nampak macam ada sesuatu yang berwarna-warni. Apa dia tu? Benda mengeluarkan sesuatu ni. Mengeluarkan hal mencurigakan. Okey, cuba kamu ya. Okay, saya kena tutup kan. Sini saya akan buatkan design. Okey, let's go. Kita buat je. Okey. Wih, jadi juga macam ni. Tak boleh drop itu apa lagi. Aduh. Ada drop apple, bayangkan. Orang sini fikir macam mana nak drop apple. Benda yang boleh menggantikan apple, ayam lah. Boleh jadi ayam ni. Nasi. Benda tu atas tu. Ada ruangan lagi yang atas ni. Kalau ada ruangan lagi, dah semalasnya ada ceracah ni. Tutup je macam ni. Aduh, malasnya. Air tak payah lah. Baliknya. Okey dah. Saya tunjuk ke batu apa-apa. Okey, saya tutup macam ni. Sebelah ni saya akan tak buat apa-apa. Udah kerja tinggi macam ni. Saya tahu. Saya tahu nak buat apa. Belajar sebagai menjelajah. Sekejap. Kayu dah ada. Pokok pun dah ada. Tak boleh lah. Pokok pun dah ada ni. Jadi kita kena buat sesuatu yang menarik di sini. Farm tarik di sini, sana. Bawah. Macam mana geng? Apalah, kita just ini dulu geng. Okay, ambil kayu-kayuan. Okay, let's go. Kayu-kayuan. Sudah nampak macam mana geng? Kamu ni macam mana? Dari sini tanah ke batu lah. Okay, kita kan tak banyak bacok lagi ya. Kita akan cari batu ni. Batu jatuh lagi. Aku pun tangga kan, susah tu. Okay, let's go. Okay, let's go. Lepas tu kita akan pergi ke sini ya. Mengambil beberapa batu yang sikit. Sikitnya batu. Bapak banyak juga batu ni. Sebab apa batu banyak-banyak macam ni guys? Cerita takut dia orang belok lah sekarang ni. Kan dia orang belok lah sebab tiba-tiba villager tu hilang. Sudah muskil lah. Tiba-tiba saya cakap location villager macam ni tiba-tiba hilang kan. Semacam barang dia ni. Dia orang ni tahu nak cakap macam mana ni. Pengkhianat dia. Dia jadi ni. Dia ni macam pengkhianat lah. Bukan macam mana pengkhianat apa dia. Dia kat sini ada lubang lagi. Aduh, lubang lagi yang kita ambil. Dapat diamond juga kan. Tiba-tiba rezeki dia dapat diamond juga. Sebab diamond kita tak tahu kan kat mana ni. Tu ada ni. Ada lah. Macam special dia satu biji kat sini kan. Mana tahu ada diamond. Mana tahu ada lava kat sini. Ada lava, seramnya. Okay, so lava dapat kat sini. Mungkin ada diamond block. Lava. Lava lagi kah? Sekejap.